semak bersiaran di Paris. Haiwan terlepas ada di sekitar bandar. Tapi Ladybug, Cat Noir dan rakan mereka Rina Rouge dah pun tiba. Mereka mesti kembalikan haiwan tu ke zoo dengan pantas. Betul tu, mereka terbaik. Saya harap saya boleh jadi adiwira. Kuasa, rahsia, kostum. Tu pastinya hebat kan? Ya, betul. Macam mana nak jadi adiwira? Awak rasa ada sekolah adiwira untuk mereka semua tak? Atau mereka mungkin ada pusat latihan rahsia ke? Awak nak tahu rahsia saya? Ya, tentulah. Saya suka permainan ni. Saya sangat sukakan budak lelaki ni tapi dia langsung tak tahu. Budak tu lembab. Okey, giliran saya pula. Saya boleh masukkan jari kaki saya dalam telinga saya. Mari kita berterus terang saja. Wayang! Saya dah terlupa. Kita belum habis main. Saya kena pergilah. Saya suruh Chloe datang. Ingat, budak perempuan dalam kelas saya? Lain kali, saya janji. Budak saya suka tu ialah awak. Kesian betul, Duyong. Berapa kali awak cuba nak beritahu dia perasaan awak dan berapa kali dia tak pedulikan awak. Terbanglah akuma kecilku dan sebarkan kejahatan. Sudahlah tu semua. Takkan awak nak makan tupu awak kan? Khayalan! Apa kata awak makan daging yang sedap? Siap sikit. Hey, awak nak pergi mana? Rina akan berubah kembali. Jadi awak boleh tahu identiti sebenar dia tapi saya tak boleh. Sebab saya kena ambil miraculous dia balik. Jadi saya ni siapa? Lelaki yang tak tahu apa-apa. Apa lagi yang awak sorokkan? Kita kena cepat. Okey, saya akan cakap dengan dia. Dia? Siapa dia? Bila tiba masanya, Cat Noir, saya janji. Saya tak suka rahsia. Kita boleh buat ni lagi bila-bila awak nak, Lady. Oh, wayang tu. Bagi dulu. Betulkah? Kalau awak nak sempat tengok wayang tu, baik awak ikut jalan Alia guna. Maaf, Tiki. Kita cuma terlepas trailer je lagi. Siren, sayalah Hawkmoth. Saya berikan awak kuasa untuk jadikan Paris kerajaan bawah air awak. Untuk awak dan putera. Sebaliknya, awak bagi saya Miraculous Ladybug dan Cat Noir. Biar semua tenggelam dalam kesedihan saya. Awak lambat 3 minit 37 saat. Semua dah ada di dalam. Chloe dah sampai. Chloe tengok monyet robot lawan Jerung Cyber 3. Saya rasa topi awak ketat, Kim. Biar saya teka. Marinette belum sampai lagi. Macam biasa, kami jaga tempat awak. Oh. Marinette, Marinette, Marinette. Bagus. Beritahu saya apa yang kamu fikirkan. Macam mana? Kejap. Kamu berdua tunggu sini. Oh, Tuan, tolonglah. Kami tak boleh tahu resepi yang boleh ubah kuasa mereka. Tak boleh. Ubah kuasa mereka?
Bayangkan kalau salah satu dari kamu ditangkap penjahat. Sama macam Kwame Hawkmoth Noah. Jadi, kamu fikirkan apa? Pak Cik Fu, Kat Noah asyik tanya banyak soalan. Dia dah bosan sebab tak tahu apa-apa. Beritahu saya, kamu masukkan mi ke dalam air sebelum air mendidih? Pak? Betul tu. Sebab ada masa yang tepat untuk semuanya. Apa yang Pak Cik tengah masak? Bila diberi makan bahan yang khusus, Kwame boleh dapat kuasa istimewa. Setiap kuasa adalah campuran khas yang ada di dalam buku Jampi Purba. Saya dah tafsirkan kebanyakannya. Contohnya, untuk kuasa aqua perlukan dahan dari Taman Nagaraja iaitu rumpai laut. Dan rahsia dalam cengkerang iaitu mutiara tiram. Tapi saya tak faham yang terakhir. Tangisan kegembiraan. Saya tak tahu itu apa. Dan ia diperlukan dalam kebanyakan campuran. Oh, mungkin ia tembikar susu semut menari. Saya rasa saya dah dapat campuran yang betul. Hei, Kat Noah, awak percayakan saya? Ya, Ladybug. Awak percayakan saya? Awak bergurau. Saya takkan percayakan awak. Awak mesti tahu apa Ladybug sorokkan, Black. Saya cuma Kwame, Adrian. Dan Kwame ada hak untuk berdiam diri. Sayangnya, saya baru nak pesankan keju yang sedap untuk awak. Awak pernah rasa taklah trap di Shoniak? Saya dengar rasanya macam walnut. Saya takkan terpengaruh, maaf. Awak tahu tentang foam Demon Bronson? Rupa-rupanya ia keju paling tua di dunia. Takkanlah. Ya, awak tahu kenapa kulitnya jingga? Sebab ia disimpan dalam papan kayu fir istimewa. Hanya ada satu benda di dunia yang berbau sama macam keju. Awak suka yang mana? Tom the Bush atau Sun Along? Memang ada rasa sikit. Ya, saya ingatnya rasanya macam ni. Saya dah agak. Waze, tingkat kuasa. Mungkin tambah garam sikit lagi? Oh, gagal lagi. Hai, Alia. Ya, ada apa? Wayang tu... mestilah saya tak lupa. Saya dah nak sampai. Maaf, Pakcik. Semoga dapat bahan rahsia tu. Datang! Maaf ya, saya... Tak perlu terangkan. Mari. Maaf. Hei, awak halang saya lah. Okey, siapa tak tutup air? Tangga! Cepat! Cepat! Naik ke atas punggung! Tom dekorasi dengan truffle. Camembert susu mentah disimpan dalam anggur diperap dengan jus emmental. Nampaknya strategi keju awak dah ditenggelami air. Jangan risau, ini belum berakhir. Black, bertukar! Saya sensitif dengan air. Marilah semua. Saya boleh ajar awak berenang dalam 2 saat, Markov. Awak kena keluarkan lengan macam ni dan tolak kaki awak dan ia macam katak. Faham tak? Sebenarnya lagi bagus kalau fikir macam katak. Kim! Mana dia? Awak nampak dia? Marinette, apa yang awak buat? Saya nak minta bantuan. Saya okey. Okey, jadi rasanya kita dah selamat. Akhirnya saya jumpa awak. Okey, tak ada orang. Kiki, sarang topeng saya.
bernafas dalam air. Sama macam ikan. Saya tahu awak mesti suka. Saya ada banyak lagi kejutan untuk awak. Tengoklah. Hei! Putera saya. Ada peraturan baru di dalam persekitaran baru, Ladybug. Awak takkan menang kali ini. Kumbang tak boleh bernafas dalam air. Siren, awak nak biarkan saja ke Ladybug rampas putera awak? Takkan. Ladybug? Awak tak cakap awak nak pergi berenang hari ni? Saya tak rancang pun. Kumbang tak sesuai nak menyelam dalam lautan dalam tahu. Kucing pun tak berapa sukakan air. Awak tahu tak? Agaknya boleh tak awak dapatkan kita kapal selam? Mungkin juga kucing. Tangkap Sakti! Baiklah. Kita boleh gunanya untuk cedokkan air. Cuma ia akan ambil masa sikit. Saya datang balik. Sekejap. Nak pergi mana? Saya tak... Boleh cakap, ya, saya tahu. Tapi kita kan satu pasukan. Saya dah bosan dengan rahsia ni. Maafkan saya. Saya pun tak suka buat macam ni. Percayalah. Bertukar. Pakcik Fu. Pakcik. Di sini. Saya dan Kak Noah tak boleh kalahkan duyung tu dalam air. Saya tahu. Malangnya saya belum jumpa campuran sebenar yang boleh tolong kamu. Saya dah pun gagal. Taklah. Kita akan cari bahan terakhir tu. Tangisan kegembiraan? Saya dah cuba semuanya. Air dari air pancur ketawa, salji cair dari gunung kegembiraan, titisan ekstra coklat asli. Pernah cuba tangisan kegemaran sebenar? Apa? Cepat, bagi tahu satu lawak yang sangat kelakar. Kamu rasa ini masa yang sesuai nak berseronok? Okey, kenapa kita tidur waktu malam? Saya tak tahu. Sebab katil takkan datang sendiri. Apa yang naik tapi tak bergerak? Tangga. Apa siput cakap bila ia naik atas kura-kura? Saya rasa kamu dah berjaya jumpa bahan magic tu, Marinette. Sedap. Tiki, tingkat kuasa. Aqua Tiki. Aqua Tiki, tolong tampil saya. Yes! Pakcik Fu, saya rasa dah masa Pakcik masukkan mi dalam air panas. Kamu betul, Ladybug. Saya akan uruskan. Ini mengarut betul. Bertukar. Kenapa dia lambat sangat? Wow, sabar. Apa awak buat? Kalau awak tak beritahu apa Ladybug suruhkan, saya berhenti. Tak boleh buat macam tu. Tapi kenapa? Tak siapa tahu kalau saya berhenti. Tak siapa peduli. Saya peduli. Kenapa? Sebab tak ada siapa nak bagi awak camembert. Oh, mesti ada Cat Noir lain boleh bagi saya keju. Tapi dia bukannya awak. Hello, Cat Noir. Adrian, tolong fikir dulu. Kamu tahu apa yang kamu nak? Ini apa yang saya nak buat? Terima kasih, anak muda. Pakciklah yang... Saya janji akan beritahu semuanya. Tapi sekarang ni kamu kena tolong Ladybug. Alamak, saya tak suka bertukar. Saya suka apa awak buat dengan kolam ni. Memang hebat. Kolam ni lah tempat saya cuba luahkan perasaan pada awak banyak kali dulu. Tapi saya tak pernah nampak siren di kolam ni. Ondine? Sekarang saya siren awak. Dan awak boleh jadi mermaid saya. Cuma satu ciuman dan awak boleh jadi macam saya.
Maksud awak saya boleh berenang sepantas awak? Ya, Kim. Awak akan jadi putera saya dan kita akan kuasai bandar air ini bersama selamanya. Kejap. Jadi saya tak boleh tengok monyet robot lawan Jerung Cyber 3? Apa? Oh, awak boleh tengok. Jangan risau. Sebenarnya awak boleh tengok tayangan seterusnya. Kita boleh tengok bertiga. Saya akan kongsi berteh jagung. Saya dah agak Miraculous tu ada kuasa rahsia. Siren, ada terlalu banyak ikan di laut. Ambil Miraculous mereka sebelum mereka bawa lari merman awak. Sud baru awak memang hebat. Terima kasih. Beritahu saya, apa dah jadi pada kawan awak sampai dia sedih sangat? Kami main permainan rahsia dan saya rasa dia nak bagi tahu yang dia sukakan saya. Tapi saya lembab dan tak sedarinya. Permainan rahsia? Yang macam mana? Ondine yang ciptanya. Awak tulis rahsia dan letaknya di dalam kapsul gelang. Ya, hebat. Awak nak tahu rahsia saya? Aku mahu dia mesti di situ. Tangga Sakti Aqua! Kunci kereta? Rasanya dah tiba masa kita pergi. Nah, bernafas guna ni. Kim! Hei, ini belum selesai. Ladybug, apa awak buat dengan putera saya? Saya rasa dia nak keluar dengan perempuan lain. Saya takkan bagi awak rampas dia. Kim milik saya! Kak Noah, awak okey? Ya, bergebu macam ikan dalam air. Bagus, sekarang sedia untuk menyerang. Kak Noah, sekarang! Nampaknya saya akan dapat ikan. Hebat betul. Saya memang nak ikan emas. Masa awak telah tamat dah, Akuma. Masa untuk hapus kuasa jahat. Dapat pun. Selamat tinggal, Rama-Rama. Miraculous Ladybug! Terima kasih sebab tunaikan janji. Kita kan sepasukan. Sip sikit. Setiap campuran berikan kuasa baru. Hebatnya. Banyak betul kuasa. Kamu kena bawanya sepanjang masa kalau perlu. Tapi agak susah nak bawa. Bahannya yang penting. Ia boleh disimpan dalam apapun. Jadi, saya ada satu idea. Makaron mini anak ayah dah siap. Nampak sedap betul. Sebenarnya, saya akan rasa dulu untuk pastikan ia sedap. Anak ayah yang buat rasanya mesti sangat sedap. Macaron magic. Saya suka ada awak marinade. Satu macaron, satu pertukaran. Biru tu nampak sedap. Mungkin saya dengar ia berangin. Nak main permainan rahsia? Nak tengok wayang dengan saya? Siapa tu? Di sini. Bawa lagi. Hello, saya Encik Chan. Guru bahasa Cina Adrian tak boleh datang hari ini. Saya gantikan dia. Pukul berapa? 现在几点了？现在几点了？ 书记到了。 Ni masa yang tepat. Adrian, ini Encik Chan. Dia guru ganti kamu untuk hari ini. Hello, Adrian. Rasanya kita berdua perlu berbual. Adrian, kenalkan Tuan Fu, penjaga terakhir Miraculous. Nurul, macam mana saya nak dapat kuasa lagi? Apa yang Tuan maksudkan? Jangan ingat saya tak tahu. Ladybug dan Cat Noir ada kuasa baru. Macam mana mereka buat? Kami tak tahu resepinya. Ia di dalam buku jampi ni kan? Awak tak boleh baca? Penjaga je boleh. Saya memang tak tahu apa-apa. Kalau macam tu, saya kena cari penjaga Miraculous ni. Di mana dia berada?
Alamak, saya tak suka bertukar.